Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Since sekarang ni viral di media sosial hangat. Ya, di mana-mana. Media sosial sekalipun kita pergi. Facebook kita akan jumpa perkara ni macam-macam lagi. Topik ni rasanya korang pun dah tahu lah ya, sebab topik ni bukan pasal perempuan, melainkan pasal lelaki Melayu. Okey? Dan saya juga ada mendapatkan beberapa komen mengenai isu ni. Diorang tanya lah ya, betul ke sebenarnya lelaki Melayu ni malas? Lelaki ni harap isteri, tak buat kerja, tak bertanggungjawab, goyang kaki je. Okey? Sebenarnya soalan dia macam nak cari gaduh. Tapi saya jawab elok-elok lah sebab it's okay, tak apa. Dia tak tahu, kita bagi tahu lah kan. Lelaki Melayu ni sebenarnya okey je, baik je. Pertama sekali kita kena ingat ya, masalah malas ni bukan masalah kaum. Dia masalah individu. Tak semua lelaki Melayu macam tu. Sama juga macam kita. Tak boleh kata semua perempuan Melayu ni kaki drama, gedik, suka bergantung kat lelaki. Tak adil kan? Ayah saya sendiri lelaki Melayu. Dari saya ni kecil, dia kerja siang malam, bangun sebelum subuh, pergi cari rezeki. Balik rumah dia tolong mak saya kat dapur, sidai baju, urus adik-beradik. Tak pernah pun dia malas macam mana yang orang luar bayangkan. Majoriti cikgu kat sekolah ramai lelaki Melayu. Polis, bomber, askar, doktor, pemandu lori, nelayan. Kerja-kerja ni sebenarnya kebanyakannya kerja berat dan ramai je yang Melayu. Alah betul pemalas, takkanlah semua sektor ni boleh berjalan. Kan? Betul tak? Kadang-kadang orang yang cakap lelaki Melayu ni pemalas, dia sendiri tak pernah kenal lelaki tu betul-betul rajin. Sekali kecil, dia tengok 1-2 kes terus pukul rata semua sama. Takkan sebab kau kecewa dengan seorang dua terus kau hina satu kaum. Sekarang ni pun makin ramai suami Melayu yang dah berubah. Diorang mula sedar tanggungjawab. Tolong isteri, masak, jaga anak, kemas rumah. Ada yang kerja 2-3 job semata-mata nak bagi anak bini tu hidup selesa. Tu semua perkorbanan tau. Kita kadang lupa tak semua lelaki pandai tunjuk effort dia. Tapi dia tetap buat. Diam-diam dia dah usaha, tak mungkin. Dia mungkin tak romantik tapi dia sayang. Tak semua rajin update pasangan tu 24 jam tapi dia cari duit tanpa mengeluh. Itu pun satu bentuk cinta tau. Kalau dia tak cinta tu dia macam ni tau. Saya bagi satu contoh ya. Dia tak kerja. Kerja dia main game, lepak dengan kawan-kawan dia. Okey, bila kita minta attention, dia tak mau layan kita. Kerja dia game. Yang tu nama dia. Yang tu kalau korang nak kata dia tak cinta korang, tak apa, saya setuju. Sebab lelaki macam tu memang kita kena hindari. Lelaki Melayu ni bukan malas. Dia ada maruah, dia ada semangat. Tapi bila kau pandang rendah, hina bangsa negara lain, tu lebih memalukan. Saya bukan nak bela lelaki Melayu 100% sebab saya tahu ada juga yang teruk. Tapi saya takkanlah biarkan orang hina yang... Saya takkan biarkan orang hina yang baik-baik. Kalau kita sendiri tak respect, kalau korang sendiri tak respect bangsa kami, jangan haraplah orang luar nak respect bangsa kamu. Okey? Sebab kebanyakan yang buat cerita ni bukan orang Melayu sendiri ya. Tetapi yang buat cerita ni kebanyakannya orang luar yang pernah berkahwin dengan lelaki Melayu dan sekarang mereka bercerai ataupun ada masalah dalam hubungan diorang. Okey, jadi diorang keluarkan statement-statement macam ni. Lelaki Melayu ni pemalas, tak reti buat kerja. Sebenarnya saya ambil contoh, saya tak pergi jauh. Saya ambil contoh ayah saya je. Saya dah beritahu bangun pukul 5 pagi pergi kerja, balik petang tolong mak kat dapur. Kawan-kawan saya pun ramai je jenis tolong isteri. Jangan sedap sangat judge satu kaum. Okey? Nanti kami ni judge kamu. Orang kamu tahu dah sini. Janganlah ya hina lelaki Melayu. Tak payah. Korang takkan dapat apa-apa pun kalau korang hina. Ramai sangat suka stereotip suami Melayu ni. Pemalas, tak tolong buat kerja rumah, tak bertanggungjawab. Tapi betul ke sebenarnya semua tu macam tu? Tak.
Yang kebanyakan ni cakap ni bukan orang Melayu sendiri, tetapi orang luar negara. Macam tadi saya bagi tahu, ya. Kita tak boleh fikir macam tu. Saya kenal ramai je suami Melayu yang bangun pagi, tolong isteri kerja keras, yang malam balik rumah urus anak. Dia orang ada maruah, ada tanggungjawab. Kalau lelaki Melayu tu malas kan, kenapa ramai je jadi doktor, cikgu, askar dan yang paling penting pekerja offshore? Kenapa? Semua kerja keras untuk keluarga tau. Janganlah hina lelaki Melayu kalau korang sendiri yang tak pernah jumpa yang bagus. Mungkin skill kamu yang salah. Jangan judge satu kawan dengan pengalaman yang buruk. Okey? Tak maulah judge ni bukan dapat apa-apa pun kan. Tak dapat apa-apa kan. So sebaiknya hindarilah menjudge sana, judge sini. Macam tak ada kerja pun nak katakan boleh. Lelaki Melayu ni Alhamdulillah rajin bekerja. Saya tak pergi jauh-jauh. Saya tengok kawan-kawan saya. Saya tengok ayah saya. Alhamdulillah, okey je. Tapi saya tak kata 100% kat dunia ni, kat Malaysia semuanya okey. Mungkin ada yang tak okey tapi segelintir. Korang janganlah pukul rata-rata semua lelaki Melayu malas sebab statement korang, lelaki Melayu tu pemalas. Bila korang komen macam tu, korang cakap macam tu, that's mean korang ambil semua lelaki Melayu. Korang maksudkan semua lelaki Melayu. Sebab ada yang kata macam ni, lelaki-lelaki Melayu tu pemalas, macam tu. That's mean korang ambil satu kaum, korang masukkan dalam cerita korang tu. Sebaiknya jangan, tak mau. Korang kan, secara jujur ni, kita hidup ni kena saling hormat menghormati. Lelaki Melayu pun Alhamdulillah ada je yang rajin. Mana ada semua pemalas. Ada je yang kerja sampai 2-3 kerja, nak bagi anak bini makan senang, hidup senang, tak perlu bersusah payah. Mungkin korang jumpa yang tak elok, tapi korang jangan anggap semua tak elok kat Malaysia ni. Alhamdulillah, ada je yang elok, yang baik, yang caring. Tadi kan semua saya dah bagi tahu dah kan, jadi rasanya boleh faham dah tanpa perlu berkata lebih-lebih. Okey, saya harap yang mana komen-komen dekat saya, tanya dekat saya tu, rasanya saya harap soalan korang dah terjawab dan korang sekarang ni dah tak hina lagi lah ya. Korang ni macam-macam tau sebenarnya. Kadang ada soalan yang saya tak mampu nak jawab sebab soalan tu macam di luar naklah saya. Tak sangka benda simple macam ni pun ada orang yang tanya. Malas, satu dunia ni mesti ada orang yang malas, ada yang orang rajin. So, yang tu kita tak boleh nak kata. Jangan cakap lelaki Melayu saja pemalas. Okey? Sebab kita ni kalau nak orang-orang hormat kita, kita kena hormat orang. Okey? Itu je lah dari saya untuk hari ni ya. Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.